Aku bulan-bulan puasa ni, kalau budak-budak jenis tak bangun sahur, susah bangun sahur, lihat bangun sahur aku tak kisah. Ini jenis bapak budak dia tau. Dah tutup bangka, badan dah bau lumut, dah bau tanah. Allah, awak masak apa ni? Telur kicap. Allah, tak selera leh. Tak selera Bini kau tu bangun-bangun pagi, elok dia buatkan kau punya sahur. Kira bagus, kira untung kau tu. Banyak pula cakap engkau tak ada selera lah, apa lah. Kau ingat apa? Waktu-waktu sahur ada buka pasar Ramadan. Engkau nak apa? Engkau nak roti john kijang? Engkau nak murtabak tikus? Macam-macam nak buka selera. Cantik muka kau. Kerja kau bongkang je. Bangun-bangun pagi. Kalau balik nak sahur yang ada selera. Ya selera. Kalau aku terajang kau kejap lagi. Banyak kau punya selera. Bini kau tu dah masak. Bangun saja, makan saja. Sahur, itu yang penting. Bida'ah. Banyak pula cakap nak kau jatuh sungai ni.